kebarangkalian. Adakah mereka ini akan selepas dibebaskan, adakah ke Jordan ataupun ke Mesir, ataupun masih awal untuk kita buat satu keputusan ataupun kita buat satu jangkaan. Yang pastinya kita sedang memasuki fasa keperluan sokongan daripada rakyat Malaysia dan keperluan peranan yang diberikan kerjasama ataupun yang dimainkan oleh Yang Amat Perdana Menteri, Menteri Luar kita, Menteri Dalam Negeri kita dan juga Menteri Komunikasi kita, termasuk Menteri Agama kita, yang daripada awal telah pun kita jemput sebagai Menteri Penaung. Jadi dalam semua Nusantara ini dia sudah disusun. Ini adalah Menteri Penaung. Kerana untuk kita melaksanakan misi sebesar ini, kita perlu melihat bahawa kita juga akan memasuki fasa perang naratif. Dan kita dapat lihat hari ini, bukan kita kalah, tetapi kita dapat mengawal naratifnya adalah rakyat Malaysia memang betul-betul menyokong pembebasan Gaza. Kalau kita lihat apa yang berlaku di sosial media, kalau acah-acah itu kita boleh pejam mata. Pasal saya kira sentimen itu semuanya, majoriti boleh dikatakan mendukung. Jadi kita jangkakan insya-Allah dalam masa terdekat kita akan masuk fasa negosiasi dan akhirnya akan masuk fasa insya-Allah untuk kita berunding bagaimana dibebaskan. Tetapi jangan lari daripada objektif yang dibawa oleh semua Nusantara ini adalah inilah masanya untuk kita bercakap soal Gaza. Kerana kita masih ada peranan untuk mendesak dunia, negara untuk menghentikan perang di Gaza, menghentikan kebuluran dan juga untuk dibuka koridor kemanusiaan. Jadi kita belum berakhir lagi. Walaupun mereka ditahan, mereka sanggup ditahan untuk kita yang berada di sini perjuangkan. Jadi saya seru, besok adalah hari Jumaat, untuk seluruh rakyat Malaysia di masjid. Saya telah diberitahu oleh Yang Dihormat Senator Datuk Setia Dr. Naim bahawa khutbah telah pun diedarkan. Solat hajat akan dilakukan di banyak negeri, begitu juga dengan doa qunut nazilah. Ya, jadi ini adalah kesatuan semua peringkat. Media memainkan peranan, yang di belakang tabir dan di depan tabir. Pastinya kita harapkan perang dapat dihentikan segera.